Hasil rampasan dan kutipan penalti akibat ketirisan subsidi berjumlah hampir 15.5 bilion ringgit dapat membantu kerajaan bagi menampung subsidi dalam situasi krisis tenaga global akibat konflik di Asia Barat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata kerajaan bekerja keras melawan ketirisan melalui pelbagai agensi dan organisasi dalaman sehingga berjaya menyelamatkan wang negara yang hilang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Perdana Menteri bersama warga peneroka Felda di Felda Semencu di Kota Tinggi pada 5 April. Yang turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Perangkap Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azlina Othman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan serta Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Anwar berkata kerajaan ketika ini menanggung subsidi bahan api yang tinggi sebanyak kira-kira 6 bilion ringgit sebulan bagi memastikan harga seperti RON 95 kekal rendah berbanding negara lain. Ada orang tanya, macam mana kita boleh bertahan? Kita kena bayar sekarang, saya katakan 6 bilion ringgit satu bulan. Tapi Alhamdulillah, kerana beberapa tahun yang lalu ini, kerana kita keras melalui agensi, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, pengawalan, kita selamatkan 15.5 bilion ringgit. Wang negara yang hilang. Sudah. Dalam 2 tahun yang lalu, kita kumpul 15.5 bilion ringgit wang yang hilang. Ini rakyat, termasuk yang di kampung, di Felda, kena tahu. Kena tahu. Macam mana boleh selamat dari dulu? Wang tu pergi mana dulu? Dia bocor. Dia hilang. Di tangan orang-orang tertentu. Ini kita kena hentikan. Sebab itu kita kena guna kuasa politik kita, kuasa sosial kita, kuasa kerja kita untuk fikir bagaimana untuk membela nasib rakyat.